Kemudian berdasarkan hadis ini, tauladan yang terbaik, yang pertama, ciri yang pertama, dia bertanggungjawab kepada Allah. Yang kedua, bertanggungjawab kepada rumah tangganya. Dan kemudian bertanggungjawab terhadap masyarakat dan orang-orang di sekeliling dia. Ni tauladan. Dia tak abaikan. Jangan terlalu sangat beribadah, pergi masjid, tinggalkan anak isteri. Terabai mereka. Tak sedar. Balik-balik anak dah besar dah. Dah besar anak. Tak sedar anak dah besar. Tu. Perhatilah. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang Nabi SAW sebut, Aisyah ditanya oleh para sahabat, Rasulullah SAW selalu bantu ahli keluarganya. Basuh baju, tolong dalam rumahnya. Dan bila masuk waktu Nabi ke masjid. Yang kedua, tauladan ataupun contoh suami yang baik ini adalah kita bekalkan ahli keluarga kita dengan ilmu. Suami ataupun ketua keluarga yang baik ini adalah dia bekalkan ahli keluarganya itu dengan ilmu. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Hadis ini popular kita. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, bersusah payah datang cari ilmu, susah payah ni, maka Allah Ta'ala permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Susah nak didik anak-anak ni, tuan-tuan. Hantar mereka ke sekolah pagi, nanti balik pula, hantar pula ke sekolah petang, ambil pula mereka pula petang. Ni tuan-tuan dah lalui depan-depan saya ni. Dan dah dapat hasilnya pun. Dan yang masih ada lagi, teruskan. Ini saham kita. Dipermudahkan orang-orang yang menuntut ilmu ini bersusah payah untuk menuntut ilmu. Nabi SAW menjanjikan Allah Ta'ala permudahkan urusan dia untuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.